Oh ada, sambal ada. Goreng pisang dengan sambal hitam. Sambal cabai, sambal sili. Kicap, sambal kicap. Bayar tahun sekali kopi tu? Tak, beli jasa asing lah. Sebi hijau malam ni, malam Jumaat. Warna yang digemari oleh Rasulullah dapat pahala. Saya tak mula lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna min anfusina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Walhamdulillah. Okey, baru mula kita mulai. Sihat tuan-tuan dan puan? Cikgu Faiz. Malam ni bukan ada kelas kah? Faris ada kat situ kan? Selamat malam. Malam dinner belum? Malam ni saya tak dinner. Malam ni saya makan goreng pisang. Goreng pisang dengan sambal apa lagi ni? Sambal kicap. Maksudnya Kelantan, kopi Bravo memang pahit ke? Saya ada depan mata ni. Ya, pahit. Ya, pahit. Kan saya dah bagi tahu awal lah, akar kayu dia padu. Saya punya formula sendiri tu. Akar kayu dia memang Okay guys, open topik. Topik terbuka. Sekejap, dia kena buat stiker senang. Okey. Kita sembang buat apa? Malam-malam ni. Bismillah. Pengalaman bertugas di Pulau Perak tuan. Saya tak ada pengalaman di Pulau Perak. Cuma yang saya tahu pasukan pertama ialah pasukan saya dulu ketika saya duduk 6 RMD. Itulah pasukan pertama yang beroperasi di Pulau Perak. Dihantar ke sana. Satu pelatun. Waktu tu Kapten Malik tak salah saya. Topik bini muda. Okey, nak sembang buat apa? Terpulang. Saya okey je. Janganlah serius sangat, tapi sikit-sikit serius boleh lah. Okey, bismillah. Cantik jawab. Zulhilmi pasal kecoh ketukkan pintu di Kedah, bagi komen sikit tuan. Wallahualam. Ramai orang berbagai ilmu. Dan ada ilmu baik, ada ilmu tak baik. Ada suka berkhianat dengan orang, ada suka mempermainkan orang. So kita tak tahu mana satu. Lagipun polis pun dah ambil alih jadikan kes polis. So kita tunggu je lah. Kan? Pandangan saya kalau kes-kes begini ni, pandangan saya secara ringkas lah. Kalau kita ni, rumah kita dibacakan surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Okay? Pada orang Islam. Kan? Kemudian adalah sakit petua daripada ilmu yang saya pernah ajar, ambil kertas A4, kertas A4 kosong, kertas photostat tu. Ambil pen, ambil kertas A4 tu, ambil kertas A4 photostat tu, tulis dengan tangan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, dengan baris, dengan apa semua komplit. Lepas tu ni satu kat atas, lepas tu 16 kat sebelah kanan, 16 kat sebelah kiri. Sebenarnya boleh ke campur-campur tu, tapi senang kan nak susun berbaris. Jadi total 33. Okay? Tampal dekat pintu tu, bukan sebelah luar, sebelah dalam. Sebelah dalam kita tampal kat tu. Itulah, insyaAllah. Okay? Izhan, tuan macam mana nak kawal nafsu makan? IF bang. IF. Buat IF. Disiplinkan ikut jam. Kalau kita tak boleh disiplin ikut makanan, kita disiplin ikut jam. Buat intermittent fasting. Tuan, bagi tips macam mana nak istiqamah bila isteri dalam pantang. Istiqamah isteri dalam pantang. Macam mana? Kau nak istiqamah buat apa? Saya pun tak tahu. Istiqamah bini dalam pantang. Bini dalam pantang, biarlah dalam pantang. Kita istiqamah, kita nak istiqamah apa? Istiqamah tahan sabar, tahan nafsu. Alah bincang dengan isteri ya. Banyak cara boleh buat. Betul? Sedap ke kopi tu tuan? Rasa sendiri ya. Tuan cerita kat Mekah itu. Pulau Redang tu sempurna bang.
Saya pilih antara Pulau Redang atau Semporna. Semporna lah yang terbaik. Pulau Redang ada apa? Madi rule. Tuan, haiwan buas boleh hidup bau manusia sampai ke rumah jika masuk hutan. Haiwan buas boleh hidup bau manusia sampai ke rumah jika masuk hutan. Tak. Rumah anda kat tengah bandar KL tu tak ada haiwan buas tu nak sampai ke tengah KL. Sorry tuan, boleh tahu kesimpulan kes acap hilang tu? Wallahu alam. Wallahu alam. Itu je, simple je. Wallahu alam. Allah yang mengetahui je. Sebab segala jenis teknik, segala jenis cara, segala jenis tu telah pun dibuat oleh geng-geng search and rescue yang diketuai oleh bomba. Segala jenis buku dah buka, tak ada. So, wallahu alam. So, tuan, cuba cerita sikit ilmu lam jalalah ni Ni. Tak boleh cerita lah dalam live. Benda-benda macam tu ilmu mahal. Ilmu-ilmu yang perlukan sanad. Tak boleh cerita. Itu kena belajar sikit-sikit lah. Dia dah mengenai tauhid sikit, tahu tasawuf sikit, kan, ilmu zikir-zikir lagi. Selalu tu bila sampai dari Sabah, lama dah. Saya dah seminggu dah kat sini. Masjid Al-Bushra Merbuk, ada dalam ni. Assalamualaikum tuan, nak tanya apa tips untuk beranikan diri kalau nak lawan orang? Panglima 76, nak lawan orang. Beranikan diri yang pertama, lawan dan masuk dia macam mana? Lawan saja-saja ke, pertandingan ke apa ke? Kalau pertandingan, ada cara lain. Kalau nak lawan orang yang jahat ni, kita kena tahu kita di pihak benar. Kita kena tahu bahawa kita di pihak yang sabar, kita di pihak yang benar. Ayat Quran kan, wallahu ma'as sabirin, kan. Okay? Bila kita tahu kita di pihak benar, jangan takut, lawan. Okay? Tuan, kes dalam latihan dan operasi yang libatkan cedera patut ATM je siasat ikut session Akta 1972. Itu betul? Itu betul. Cuma apabila ATM memberi kes itu kepada pihak polis, maka pihak polis lah akan masuk. Dia macam tu. Okay? Guys, korang tengok Korang tengok saya dapat mesej apa. Aku dah tergelak. Korang tengok. Aku rasa besok aku nak tukar baru lah. Kau tengok tu. Kawan-kawan gurau. Aduh, besok aku pakai baju biru. Lepas tu lusa aku pakai baju merah. Parti apa baju pink Aku nak pakai baju pink pula. Okey. Sembang bab tadi tu semula. Latihan dan operasi. Bila melibatkan cedera, of course ATM siasat dulu. ATM kena siasat dulu. Okay. Buat inquiry lah segala apa semua tu. Kejadian cedera di dalam latihan ni biasa. Dalam latihan sedang operasi biasa. Maksudnya benda tu biasa berlaku. Bukannya benda tu rare tak pernah berlaku. Tak. Dah apa yang kita buat setiap kali bila latihan operasi yang bercedera? Tenteralah siasat buat inquiry. Kan? Buat inquiry, lepas tu kalau ada unsur-unsur jenayah yang melebihi daripada tu, baru disahkan kepada polis. Okay. Banyaklah. Kita ada CPK, kita ada Provost Marshal. Entah, aku pun tak faham sekarang ni. Mana penghilangnya telur-telur pegawai-pegawai atasan. Dulu sikit jaga anak buah. Okay. Saya duduk area di THOK, saya tengok askar masuk ofis dia. Memanglah itu nama dia MINDEF. Itu nama dia Kementerian Pertahanan. Kan? Kau duduk kat tengah KL. Bukan tengah-tengah KL tu nak bawa senjata pergi ke KL Central, lepas tu pergi buat latihan menembak dekat dalam KL Central ke pavilion ke. Kan? Memang itu tempat headquarters, HQ mana-mana satu dunia. Macam kau pergi Pentagon, lokat tu, semua duduk kat pejabat. Itu mereka buat bahagian pentadbiran, dasar-dasar latihan, dasar operasi apa semua. Okay. Buat DP tu gambar tadi tu. Tuan, minyak wangi gaharu sebelum ni ada nombor kod bawahnya. Tunggu juga cabutan betul tuan. Dah habis dah kan. Itu lama dah tu minyak wangi. Saya takutlah perang. Biarlah. Perang nak buat macam mana? Kan? Tak siapa nak peduli pasal perasaan kita tu perang. Ada 70,000 orang dah mati dekat Iran tu. Tak siapa pun nak fikir perasaan dia orang. Kan takut ke tak takut ke dah perang. Mati. Betul tak? Buat macam mana?
Jangan cinta pada dunia ni. Dunia tak lama pun nak hidup. Tuan, pasal Taiwan tu ulas sikit? Oh tidak, saya takkan ulas. Kerana itu melibatkan dasar dan polisi negara. Kita ada dasar dan polisi negara yang dikeluarkan oleh apa? Oleh Wisma Putra, kan? Oleh Jabatan Kementerian Luar lah, apa semua ni. Semua ada. Okay. So, itulah. Tu biarlah kerajaan yang tu, siapa-siapa yang duduk tu bincang lah. Okay. Songkok tu betul ke? Bukan songkok ni, kopiah. Cantik kan? Cantik kan? Korang rasa saya beli mana? Saya beli kat R&R. Baru RM20. Okay. Kat R&R. Smart kan? Dia macam akar kan? Tuan hutan, nampak smart. Macam kontur pun ada, kontur muka bumi pun ada, macam akar pun. Betul ke tuan, kem Hobart banyak kes mistik? Biasalah. Saudara Azmi tu biasalah. Kan? Tempat bermain dengan nyawa, tempat bermain dengan letupan, dengan apa semua tu. Cuma malah nak layan. Kan? Takkan kita nak bagi tahu. Contohlah, sebagai contoh. Kan? Kita ada buat latihan dekat kem Hobart tu, kena kacau dengan hantu. Latihan tu patutnya 1 bulan. Tapi lepas 2-3 hari dah kena kacau dengan setan, hantu. Takkan kita nak bagi tahu dekat general. Laporan situasi daripada markas batalion kepada markas brigade untuk perhatian Panglima brigade, Panglima division, Panglima markas latihan, Panglima medan tentera, Panglima tentera darat. Kami ingin memaklumkan bahawa latihan terpaksa diberhentikan kerana terdapat 2 pocong bersama 1 pontianak mengganggu kami punya latihan. Jadi latihan tembakan-tembakan yang dijadualkan selama 1 bulan terpaksa dihentikan kerana gangguan tersebut. Kan? Kau rasa apa akan berlaku kalau kau hantar laporan macam tu? Okay? Kalau orang-orang atas ke general ke bawah kata bangang punya askar, hantu pun takut. Belum musuh lagi, hantu pun takut. Betul tak? Jadi kalau pasal kisah mistik-mistik dekat kem Hobart lah, kem apa, kem semua ni, buat je lah. Kan? Kau pandang je, kan kacau aku lah, kau buat kerja aku, kau buat kerja kau sudah. Itu je. Okay. Itulah dia, hakikat dia. Betul tak? Cuba kau fikir logik. Kem Kota Belud tu, kem apa nama tuan? Kem Paradise. Tuan pernah tembak hantu? Pernah? Kena tak kena aku tak tahu. Tembak je. Tembak. Tu yang saya cerita dulu. Kisah tu pun lama dah. Dekat yang apa ni, saya operasi belakang UM kat Sepadan tu. Kan? Yang langsui duk kacau tu. Aku tembak lah. Tapi kena tak kena cerita lain. Kan? Asal I'm Frogman. Saya katakan kenapa sekarang anggota selalu diperlekehkan berbanding dulu. Wallahualam, mana saya tahu. Saya tak tahu. Tuan, dalam ATM banyak tak anggota dari bangsa lain? Sangat sedikit. Malah kalau dalam saya bekerja 25 tahun tu, kalau nampak orang Cina, itu macam nampak, wow, orang Cina lah. Kalau nampak orang India, India. Betul, rare. Saya pun tak tahu, kata rakyat Malaysia berbilang bangsa. Kan? Saya tak tahu kenapa. Jadi rare je, boleh jadi rare. Rare betul. Cina. India. Betul. Tapi kalau Iban, apa ni, Dayak, Sabah, Sarawak tu Bumi Putra. Okay. So lepas ni, saya tak tahulah kempen yang dijalankan orang politik ni, dong main cakap je. Kempen dijalankan untuk menarik minat, bangsa-bangsa Cina dengan India untuk menyertai yang pasukan keselamatan tentera ni. Tak tahulah. Kan? Macam mana? Okay. Kalau saya tu memang rare. Lain. Kan? Okay. Cerita hantu lah tuan. Okay. Tuan, unit asal berapa Melayu dulu? Saya first 16. Saya sekali dengan Wazah Ahmed Erino. Tu 16 ada dulu. Tu Suria. PPTD. Sekarang 16 satu. Tu Malik Razak. Panglima Angkatan Tentera 16-1. Saya punya OC dulu. Kan? PPT dulu kata pelatun saya. Senior saya. Bukan kata pelatun saya, senior saya. Okay? Ramai je. Okay? Apa komen tuan tentang segelintir ahli politik yang cakap askar bangang? Bukan segelintir ahli politik, seorang yang cakap. Kau tak payah cakap lah nak bertapis-tapis, Wan Faizal.
Tak payah nak bertapi-tapi, cakap je, seorang je yang cakap. Kan? Bukan ayat kamu ni manis. Apa komen tuan tentang segelintir ahli politik? Dia tak ada segelintir, dia seorang je. Okay? Cakap terus. Tak payah malu-malu. Dia macam ni. Kan? Dia masalah dengan orang politik ni. Mereka tidak faham tentang silent oath. Okay? Mereka tak faham. Orang politik yang tak pernah berkhidmat atau tak pernah apa ni, mereka tak tahu perkataan silent oath atau esprit de corps. Esprit de corps ni bukan kerjasama macam kartun, apa yang penting kerjasama. Bukan Wonderpad punya kerjasama, tak. Okay? Esprit de corps ni, dia ada pride dia. Dia ada ethos dia. Okay? Dia ada kebanggaan dia. Jadi, kalau orang tak sokong kamu punya parti politik, kau kata bangang, sebenarnya askar ni punya perangai macam ni. Kau cakap kat seorang, yang lain yang sokong kau pun kata rasa. Kau ni, dia tak boleh. Sepatutnya kamu kan mencari jalan macam mana nak tarik sokongan daripada pihak tentera yang tidak menyokong kamu. Bukannya kau membanggakan siapa-siapa yang tak sokong kamu. Itu dia. Kau kata kau ahli politik. Kau kata dah berpuluh tahun dalam politik. Okay? Patutnya kau pandailah menarik hati. Itu yang kau kena bantai habis negeri sana negeri sini tu, bantai kau tu. Okay? Okay? Tak boleh macam tu. Dia ada silent oath. Kau silent oath apa dia? Sumpah senyap. Sumpah senyap ni maksudnya kalau seseorang tu dia ada body, dia ada group, dia ada team yang mana dia pernah bersumpah dalam hati lu, aku ni, team aku ni memang hidup semati ni. Contoh macam saya pun ada body saya. Saya ada body saya. Body saya body macam ni, bukan body hantu tu. Body kawan rapat, body system. Okay? Kalau apa-apa berlaku kat dia, walaupun saya tak jumpa dia dah 4-5 tahun, walaupun dia tak message langsung kat saya dah bertahun-tahun, tapi kami ada silent oath. Silent oath maksudnya sumpah yang tersimpan dalam hati yang disenyapkan. Kami tak declare, tak apa. Tapi apa-apa berlaku kat dia, aku akan turun. Aku akan sampai. Aku akan hadap. Dia ada masalah apa, aku akan bantu dia. Itu cerita dia. Okay? Ini yang orang politik tak faham. Sebab dia orang tak ada sumpah. Orang politik dia tak ada sumpah janji. Orang politik dia tak ada sumpah janji. Kau dengar betul-betul ayat ni mati. Orang politik dia tidak ada ikrar taat setia sumpah janji, tak ada. Mereka hanya cakap mulut tapi mereka tak pernah buat. Sebab tu hari ni pagi ni cakap lain, petang cakap lain. Itu orang politik. Mereka terpaksa hidup macam tu. Itu memang cara mereka cara hidup. Okay? The enemy of my enemy is my friend. Itu politik. Okay? Hari ni benci, besok berpeluk. Kau kena faham. Okay? There is no common enemy, only common interest. Itulah ayat terbesar untuk politik. Kau ingat betul-betul. Dalam perang, dalam politik, dalam perniagaan. Ingat betul. Saya nak ajar ilmu ni. Kau tap-tap screen bagi benda ni. 3 benda ni, kau jangan percaya apa-apa sehingga kau nampak hujungnya. Okay? Yang pertama bisnes, yang kedua politik, yang ketiga perang. 3 ni menggunakan konsep yang sama. There is no common enemy, only common interest. Tidak ada musuh yang selama-lamanya jadi musuh, yang ada hanyalah interest. Apa interest? Keinginan yang bersama. Aku benci kau, kau benci aku. Tapi ada benda yang kau nak duit, aku pun nak duit, kita kawan sekarang. Okay? There is no common enemy. Maksudnya, tak ada. Hari ni kau musuh. Contoh, kita bagi tahu. China mungkin tak suka Amerika, tapi ada benda yang dia terpaksa bergabung dengan Amerika untuk buat sesuatu benda. There is no common enemy, only common interest. Itu bahasa Inggeris dia punya ayat dia. Okay? Ni kalau tukar bahasa Melayu, ni lebih kurang macam ni. Tidak selamanya musuh kecuali kepentingan tersembunyi. Lebih kurang macam tu. Faham? 3 benda. Dalam 3 benda. Yang pertama bisnes, yang kedua politik, yang ketiga perang. Kau tengoklah perang. Tengok perang. Perang dia tiba-tiba aku jadi kawan kau lah. Kau tak suka dia? Aku tak suka dia juga. Okey, kau kawan dengan aku. Sedangkan aku tak pernah suka kawan dengan kau sebelum ni. Okey. Faham? Tengok perjanjian British Belanda. British dengan Belanda berapa banyak kali berperang dekat tengah-tengah laut tu.
Tapi tengok, ini kita ada Indonesia, bukan Indonesia, ini ada tanah belah sini, tanah Jawa, Sumatera, yang sebelah sini tanah Melayu, yang ini, you nak, okay, kita belah dua. Faham? Sama lah politik. So balik pada soalan tadi, itulah dia. Mereka tidak faham tentang sumpah-sumpah janji yang sebenar-benar janji. Silent oath tu. Angkat sumpah, tulis SD segala macam ni, semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Tapi silent oath tak ada orang boleh buat. Silent oath majoritinya orang-orang yang duduk dalam pasukan keselamatan saja yang faham apa itu silent oath. Sumpah semat. Sumpah senyap dalam hati. Sebab itu kamu jangan heran. Orang tu dah tua-tua umur 70, dia tetap teringat kawan dia yang berumur sama umur dengan dia 70, yang duduk negeri lain, dia minta cucu dia nak pergi jumpa juga tu. Okay? Okay. Tuan Hutan, TMJ murka dengan Mindef sebab kes rasuah. Wallahualam, saya tak tahu apa-apa kes, tapi saya nak beritahu #the game is rigged. Dah. Okay? Mindef, kau jangan macam-macam. Kan? Dan saya teman cakap apa, dalam live ni, cuma saya nak pesan, kalau ada orang Mindef dan ni, korang jangan macam-macam. Kan? Kan? Jangan fikir korang punya game lagi, game over tu kat korang, bukan kat orang lain. Okay, faham Mindef? Saya suka minum cawan ni. Yang pertama sebab dia cantik. Dah ada karabina ni kan. Lepas tu dibagi oleh tu Encik Camel. Encik Camel viral sekarang tau. Masuk dalam M-Star Malaysia Gazette ke M-Star ke apa ke. Viral sekarang. Saya bersyukur kerana saya lah orang yang memperkenalkan dia pada orang awam. Korang masih ingat tak waktu saya buat live dengan dia first kali dekat surau, dekat Amazing Camp Legacy, dekat ML Studio. ML Studio. Ingat lagi tak? Lepas tu sebelum buat live tu, kan malam saya buat live yang saya bercerita sendiri dengan buku tu. Kemudian saya pergi ke ACL, jumpa lagi kat Amazing Camp Legacy tu dekat Lenggong. Jadi kebetulan Cik Kamal ada tu, Cik kita buat live sama-sama. So start daripada tu lah, F-Team punya Cik Kamal pun naik. Alhamdulillah sekarang pun dah viral, masuk dalam Astro Awani, masuk dalam Alhamdulillah. Saya suka macam tu, saya suka menaikkan orang. Saya suka menaikkan orang. Alhamdulillah. Orang yang dah naik, kita push lagi. Kan? Okay? Lagipun satu lagi, sebab saya suka Mark ni, kerana F-Team ni dah tak wujud. F-Team ni sudah dibubarkan. Tengok, dibubarkan pada tahun 1995. Sudah dibubarkan. Kan? Tapi dekat Malaysia masih ada wujud lagi tim seperti F-Team ni, malah lebih upgrade lagi lah. Kan? Sebab teknologi berubah, doktrin berubah, ancaman berubah. So, saya pakai ni kerana mengingatkan kepada yang jauh di mata, yang dekat di hati. Faham? Okay? F-Team dah tak wujud, tapi sekarang ada wujud yang baru selepas F-Team ni. Kan? Tapi kerja je lebih kurang. Sama je F-Team lah, bukan lebih kurang. Kan? Sulit punya grup. Yang jauh di mata, yang dekat di hati. Jadi, itulah. Saya suka minum ni. Mengingatkan. Menghargai mereka. Okay. Okay, next topic. Apa dia? Malam ni pun malam lama-lama, malam Jumaat. Malam Jumaat. Saya tak minum lagi lah ni cuka kurma. Air tak ada. Korang type dulu. Nanti kita sembang. Apa topik kita nak sembang hari ni? Nak ambil air je. Nak minum cuka kurma. Konon jaga badan. Konon. Macam mana? Puas hati tak tengok video-video diving saya? Pulau Sipadan. Itulah. Memang cantik betul. Siapa dapat pergi snorkeling pun, kau pergi snorkeling dekat kawasan Semporna tu. Ya Allah, ya Tuhanku, cantik. Bukan bandar Semporna, pulau-pulau kat Semporna tu. Bandar Semporna tu penuh sampah. Tak boleh buat apa bang? Okay? Tuan, isu Tok Singa. Dah kenapa dengan isu Tok Singa? Saya baca dekat Facebook dia tadi. Kan? Kata dia sekarang ni yang terkini, dia dijemput oleh pihak Thailand untuk datang dan berbincang. Saya terus komen dekat Facebook dia, tak payah pergi.
Pihak Thailand nak jemput kau, tak payah. Dia nak pergi kau hotel 5 bintang ke, dia nak, tak payah, kau jangan pergi. Kau jangan pergi, kau cakap dia nak meeting online je, Zoom je. Terus dia reply, betul ke? Okey bang, beda, kita payah. So, sehingga Alhamdulillah dia masih lagi mendengar nasihat-nasihat saya. Okay? So, guys, saya ni dengan sempadan Thailand 40 minit je. Dekat je. Saya pun tak teringin nak pergi sana. Sebab aku tahu perangai dia orang. Sebab saya tahu perangai dia orang. Saya tahu perangai penguatkuasa kat sana. Saya buat operasi kat sini dulu berapa kali. Okay? Saya masak. Kita punya penguatkuasa, kita faham perangai kita. Perangai penguatkuasa kita. Tapi perangai penguatkuasa yang sebelah Thailand, aku cukup masak. Saya pernah berjadi ketua pelatun kat sini, 2 kali. Saya pernah buat pegawai risik kat sini, pegawai risik pasukan, buat operasi 3 bulan. Satu kali. Okay? Saya cukup masak, saya tahu. Okay? Korang tak ingat lagi zaman, mungkin korang zaman sekarang tak ada lah. Zaman dulu kau nak masuk Sawadikap, kau tak payah bawa apa border pass segala mak nenek, kau Sawadikap RM10. Okay, letak RM10. Masuk. Balik pun Sawadikap, letak RM10. Okay. Lepas tu kau tak tengok lagi kat dalam. Dia orang memang target je. Cakap tu terang. Dia target. Duit lah bang. Duit lah. Okay. Askar polis kita, polis trafik kalau ada saman ke apa benda ke. Sebab kita tahu kita punya negara kita. Kalau kita sama polis trafik Malaysia kalau saman ke apa benda ke semua macam ni. Tak adanya je nak dapat reward. Daripada saman tu kalau ada saman 600 ke apa benda ke macam ni ke. Kalau bayar 600, tak ada je dapat. Tak ada. Percentage tu tak ada kat sini. Kat sana lain. Sana sistem dia lain. Okay? Sana sistem dia lain. Sebab itu kau tengok kat video tu, seorang boleh saman sampai seorang polis trafik datang seorang diri je. Dia boleh saman sebanyak-banyak motor yang ada. Berapa belas saman? 15 saman? Berapa belas saman? Kau tahu tak kalau satu saman tu dapat 10% atau 20% daripada harga saman tu? Dia cari duit lah. Kat sana semuanya duit. Semuanya duit. Orang Malaysia je yang baik sangat. Kan? Saya sendiri tak teringin nak pergi sana. Kau ada nampak video saya pergi berjalan ke sana? Tak ada. Saya tak teringin nak pergi sana. Kan? Korang yang teringin. Saya tak teringin. Kan? Aku banyak pergi negara tempat lain boleh pergi. Nak makan makanan Thailand. Bang, dekat Kedah ni bersepah bang. Original Thailand yang lebih sedap. Yang lebih sedap. Kan? Paling kuat pergi Padang Besar, pergi dekat dekat Bukit Kayu Hitam tu, pergi langkah masuk beli barang murah-murah sikit aja. Yang tak ada. Sekarang barang apa Thailand yang tak ada kat sini? Beritahu saya. Barang apa yang dekat Thailand yang tak ada kat sini? Murah. Kau jangan cakap perempuan. Tapi barang apa yang tak ada? Tak ada dah. Toto ke apa semua dah ada kat sini dah. Beras ke apa semua dah ada kat sini dah. Apa ni? Dia punya kacang dia ke apa benda semua dah ada kat sini dah. Semua dah bersepah dah dekat Malaysia ni. TikTok pun bersepah dah. Okay? Kenapa orang Malaysia suka pergi Thailand tu? Sebab layanan orang perempuan kat sana. Layanan orang perempuan kat sana. Okay? Dia memang layanan orang perempuan itu. Abang. Walaupun kat kedai makan, kau pun kebir kena pula yang orang bisnes ke orang kerajaan ke pergi sana kan. Duit tak banyak kan. Pergi sana, buat trip kat sana. Tu boleh perut boncit gigi, kita dah tua. Tak ada girlfriend kat sini, girlfriend tak berkenan. Ngorat orang tak nak pergi Thailand. Pergi Thailand, kita dah tua umur 40-50 kan. Saya mah awet Thailand abang, jangan kau pun normal. Okey? Itu je. Abang mau makan apa? Kap. Okey. Normal lah tu. Jantan. Pergi sana. Memang sebab itu mereka memang terkenal turun-temurun. Negara dia memang melayan tetamu tu, ya Allah. Kan? Kena pula tetamu yang berduit. Lagi best. Okay? Okay. Restoran Malaysia, cik nak makan apa? Kalau keluar restoran Malaysia, cik nak makan apa? Keluar restoran Malaysia. Muka masam dengan tudung pun sengit sebelah. Cik nak makan apa? Cik ais. Tom yam. Besar kecil. Kan? Betul. Tom yam kecil, siakap, 3 rasa kau macam mana? 3 rasa, okey.
Okey, yang ni I Bandung. Okey. Itu je. Kalau kat sana, abang selamat datang, sawadikap. Daripada Malaysia ya, sawadikap. Dia pula pakai ketat yang tu macam tu. Putih-putih tu. Mau bang. Kan? Orang cerita, saya dengar ya, oh macam tu. Orang cerita, saya tak bersepi. Oh macam tu. Orang dengar, orang cerita. Kan? Orang cerita je, saya kata, oh macam tu. Kan? Benda betul kan? Dia layan elok. Kena pula dia tahu orang Malaysia ni. Orang Malaysia bawa duit lah. Dia nampak orang Malaysia, nampak plate Malaysia je, mata dia terus jadi duit. Ting 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 ting. Okay. Faris mana tuan? Faris, anak saya silat. Anak saya hujung minggu sentiasa silat. Detail orang cerita. Memang orang lelaki kau dia cerita detail. Tuan, kalau askar ada pencen boleh hijrah meletak keluar negara ke? Boleh, tak ada masalah pun. Kan? Dah jadi orang awam dah. Okay? Malam Jumaat tak buat apa-apa ke? Saya malam-malam Jumaat saya minum kopi beauty pula dah. Kopi Bravo. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak mencari kopi untuk malam Jumaat, boleh bertempur di malam Jumaat, carilah kopi Bravo keluaran Tauhutan, ada di dalam TikTok shop, boleh tengok kat beg kuning mana-mana, kalau ada beg kuning boleh dapatkan. Dalam ini memang saya sediakan kopi Bravo, bagi iklan siap-siap lah. Ini dia kopi Bravo, letak satu sachet, minum. Okay? Ini adalah produk saya yang ke-41. 41, saya dah keluarkan 41 produk. Okay? Ini adalah formula saya sendiri. Jangan risau, tak ada gula, tak ada apa, memang padu gila akar kayu dia. Mau kau rasa. Okay. Semuanya design sendiri, formula 100% saya punya. Okay. Orang perempuan pun suka pergi Thailand. Macam mana tu tuan? Orang perempuan, dia pergi Thailand, dia pergi kat makcik-makcik. Orang lelaki dia pergi Thailand, mata dia tengok orang muda-muda. Kau jangan salahkan. Orang perempuan pergi Thailand, otak dia shopping. Orang lelaki pergi Thailand, otak dia healing. Betul. Itulah beli Narita, Toto Narita lah, itulah inilah, baju kelawar saja 4 untuk seorang, belum beli untuk orang lain lagi. Tu orang perempuan otak dia masuk Thailand shopping. Jadi mata dia dengan tumpuan dia ke arah shopping komplek. Tempat shopping. Laki dia untuk healing, dia lebih terbuka. Kan, mata dia lebih terbuka. Siling ke siling? Dekat Thailand tu banyak kedai urut kaki. Banyak. Kedai urut kaki banyak. Okay. Cuma kadang-kadang kita pelik. Kita nak masuk kedai urut kaki tu, kita kena tanya betul-betul. Walaupun dia tulis massage, lepas tu lambang kaki kat depan. Kau masuk tu, kau kena tanya betul-betul kat kedai urut tu. Ini kedai urut kaki ni, kaki dekat bawah atau kaki dekat atas? Kau kena tanya jelas-jelas. Kaki dekat bawah atau kaki kat atas? Kaki bawah tu kaki siapa? Kalau kaki kat atas, kaki yang siapa? Kau kena jelas betul-betul. Ini kawan saya cakap. Saya dengar je. Oh, macam tu. Dia bagi petua. Kita dengar. Oh, macam tu. Tapi aku tak pergilah. Kan? Orang cerita saya dengar. Ya, begitu no. Hebat no. Sembuh aku baca komen korang. Kaki kat atas tu macam mana tuan? Manalah saya tahu, dia cerita, saya dengar. Kaki kat atas. Saya pun tak boleh bayang sampai sekarang. Yelah betul lah, korang pergi dekat kedai, betul lah. Korang pergi kat kedai urut, kan ada lambang tapak kaki. Korang tanya betul-betul. Korang kena tanya betul-betul. Kan? Gua Penyu tu best lah tuan. Ada lagi pengalaman dive tu. Okay, Gua Penyu ni dia dekat Pulau Sipadan. Dia masuk dia ada banyak cabang. Cabang. Penyu masuk tu ada 2 sebab. Penyu tu masuk 2 sebab. Yang pertama dia masuk. Kan? Sebab apa dia masuk kita tak tahu, tapi dia masuk. Dia masuk, lepas tu dia tak cukup nafas, dia keluar, dia akan sesat. Dia akan mati dalam tu. Tu tinggal, memang tinggal angka. Saya tengok di bawah mata, angka yang kau tengok kalau video-video tu dah lama angka tu. Yang kedua, penyu tua. Penyu tua dia masuk, lepas tu dia tak nak keluar dah. Dia macam jadi tempat dia mati. Betul? Korang nanti korang tengoklah video-video.
Kau tengok video kau cari je turtle tomb Sipadan. Turtle, penyu, tomb T-O-M-B, kubur, perkuburan Sipadan. Tu. Tuan Amat apa nampak muda? Nama ilmu untuk nampak muda, mudah saja. Alfilterus maximus. Tangan ni Alfilterus maximus, tekan kat depan. Alfilterus maximus, tekan kat depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Nampaklah muda tu sikit. Memang ada. Memang nampak kesannya. Sebab korang kena faham, saya ada 1 juta follower, tapi yang berjumpa dengan saya depan-depan mungkin tak sampai 100-200 orang. Jadi ada 1 juta orang yang tak tahu sebenarnya saya ni kat depan-depan macam mana. Betul tak? Jadi biarlah yang 1 juta orang tu sentiasa tengok, oi muda Tuan Fitri, tapi depan-depan ni tak muda pun. Kan? Dia tak mana kita nak muda sangat, nak muda macam mana. Kita hanya boleh jaga hati je. Betul tak guys? Betul tak tuan-tuan? Hati. Kalau hati kita ni, kita buang perasaan dendam, dengki, kianat, sakit hati, terlalu ambil peduli sangat hal orang, kan? Apa semua ni, kita memang akan nampak tua. Terus terang saya bagi tahu. Okay? Terus terang. Terus terang, itu je. Dalam dunia ni guys, tuan-tuan dan puan-puan, 2 je. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hati kita tenang tak hubungan kita dengan Allah? Pada hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia ni yang masalah. Buat kita serabut sangat-sangat hubungan kita dengan Allah serabut. Hubungan kita dengan hablum minannas, hubungan dengan manusia, itu yang kita serabut. Berdengki, berkianat, sakit hati itu ini. Dengan jiran pun kita bengang, dengan adik-beradik pun kita bengang, dengan mak ayah pun kita bengang, dengan kawan-kawan kerja pun kita, semua benda tak betul. Kan? Dengan gaji kat itu, dengan ini, dengan bini sakit, itu yang membuatkan kita cepat tua. Itu dia. Okay? Itu menyebabkan kita punya, apa orang panggil zaman sekarang ni, aura, daya tarikan, ataupun tak ada. Apa yang berada di luar adalah pancaran di dalam hati. Jap, minum, sembang-sembang kan, makan kurma. Bismillah. Tuan tolong kupas isu Rohingya. Saya tak perlu kupas kerana sudah ramai orang-orang pakar-pakar yang kupas dan saya bersetuju dengan mereka. Baik dari segi keselamatan, baik daripada segi kemanusiaan, baik daripada segi apa benda lagi, sosial, ekonomi. Saya bersetuju dengan mereka bahawa orang Rohingya yang berada di Malaysia ni, kau tak payahlah cakap dengan saya kerana nila setitik. Masalah bernila bukan setitik. Nila sudah sebali bang. Bukan kerana nila setitik susu sebelanga, salah. Ini masalahnya nila tu dah sebali, bukan setitik. Jadi sudah sampai masanya kita kena straight dan kita kena bye-bye. Get lost, keluar. Saudara, dekat negara kita ni kita ada banyak pendatang asing. Baik tanpa izin ataupun pendatang haram, orang panggil pendatang asing tanpa izin, ataupun pendatang yang expatriate yang datang secara sah. Okay? Dah ada berbagai-bagai negara. Korang jangan nampak mungkin kamu ni tak berapa kenal dengan pendatang-pendatang yang ada ni. Saya dekat Sempadan dulu, kami beroperasi. Orang seludup orang India pun ada. Orang India pun ada. Ni dulu. Okay? Kemboja ada, orang tu macam-macam negara ada. Bukan Bangladesh, Myanmar saja, bukan Nepal saja. Dia lalu kot lorong-lorong tikus ni, berlambak. Macam-macam negara, bukan negara dekat-dekat kita saja. Okay? Dan kita pun tahu lebih kurang perangai mereka ni. Kita tahu kalau orang Nepal perangai dia macam ni. Dia suka kerja, dia orang kerja macam nak gila, tapi waktu malam dia punya mabuk, memang jahanam. Boleh bertumbuk, boleh berbunuh. Kita dah tahu dah perangai dia orang. Okay, kalau orang Indonesia pula yang pendatang asing, pendatang haram ni, dia akan kerja, lepas tu senyap-senyap, dia hilang, dia duduk dalam tu. Kata tahu nanti dia buat kebun, dia buat itu. Kita dah tahu dah perangai salah satu. Kita tahu dah. Faham? Kalau orang Bangladesh yang masuk cara haram, okay, dia punya style pula macam ni. Lepas tu mula dia kerja kat sini, dekat Kawash ke apa benda, lepas tu dia pindah ke sini, lepas tu pindah sini, lepas tu lalas dia buat macam ni, macam tu. Daripada Pakistan pula macam ni, yang pendatang ni saya sebut yang haram, yang kata macam ni dia buat. Orang iya pula panggil dia lain. Okay. Dan dia makin meribak. Kan? Dah nak melampau dah sekarang. Melampau dah. Okay? So itu je. Sudah masa untuk bye-bye.
Kalau kau rasa mana-mana orang yang mempertahankan dia, kau cakap kat dia, rumah kau alamat berapa? Kau siapa-siapa yang mempertahankan lah, rumah kau alamat berapa? Kau bagi alamat. Sebab kami nak hantar kat rumah kau. Kau jaga. Kau jaga. Duduk dalam rumah kau. Siapa-siapa yang konon-konon nak acah, nak ni lah, nak kata, janganlah, minta alamat. Kau bagi alamat. Ni alamat rumah kau. Kami nak hantar. Kami tak nak duduk dekat kampung kami yang nak hantar kat kau. Kau duduk lah. Betul tak? Tak susah. Okay. Betul yang siapa yang terpaling tu, kau buat macam tu je. Tuan tak rasa kita akan ada perang saudara? Perang saudara di antara apa? Perang saudara di antara apa? Antara bangsa ke apa? Antara bangsa-bangsa kat Malaysia ke? Apa? Malaysia ni sentiasa berada di hujung tanduk, telur di hujung tanduk. Antara negeri tak. Okay? Negeri nak apa benda? Duit tak ada. Negeri nak apa perang ada. Kan? Setiap negeri-negeri bukan ada duit. Kan? Bukan ada tentera. Johor je ada tentera. Yang lain tak ada. Antara rakyat dengan warga asing. Tidak. Tak. Kecuali dia ada satu dua kaum, satu dua bangsa saja. Yang agresif. Yang lain tak. Yang lain okey. Percayalah, yang lain okey. Dia orang datang sini banyak cari duit. Dia bukan nak ni banyak yang datang nak cari duit. Masalah dengan puak Ro ni, dia datang dia nak menguasai kawasan. Okey? Ini orang macam ni tak ada. Sebab tu saya kata senang je, get lost. Kan? Okay. Sekarang ni kita perlukan menteri yang ada telur untuk bertindak. Masalahnya menteri kita pun tak menang pilihan raya pun jadi menteri. Betul? Menteri besar lah tu, menteri kanan lah tu. Kan? Dia tak menang pilihan raya pun, orang tak pilih dia pun. Kan? Jadi menteri tu baju dia pun tak telur, macam mana cerita? Tu je. Bila PRU bila PRU? Berapa lama lagi? Sekarang bulan 8. Berapa lama lagi PRU? Semua komen saya tak tahu. Mana saya tahu? Tahun depan. Tahun depan. Maksud dia kerajaan yang ada sekarang ni tinggal beberapa bulan je. Relax lah. Tak lama pun kerajaan yang ada sekarang ni, tinggal beberapa bulan je. Okay? Itu je. Jadi rakyat Malaysia korang tahulah nak buat apa. Kan? Dia nak cakap apa, nak janji apa, kau tinggal beberapa bulan je lah. Okay. Tak payah pening-pening. Next. Macam tu je. Betul tak? Bang, tak ada dalam sejarah Malaysia lagi sebuah kerajaan persekutuan menguasai dua negeri je. Kau boleh terbayang tak? Tak ada lagi dalam sejarah tau. Satu kerajaan utama negara menguasai dua negeri. Yang lain bukan. Kau fikir tu bagi betul. Saya bukan nak cakap buat politik, macam kau fikir. Aku pun tak terfikir. Kan? Itu pun nak belagak. Dah menguasai dua negeri je, itu pun nak belagak lagi. Itu pun nak apa ni? Nak melawan dengan rakyat lagi. Aku pun tak faham. Cuba kau fikir. Zaman saya kecil dulu membesar dengan kerajaan. Kalau betul-betul pembangkang tu kecil je. Lepas tu dulu masih ingat. Dulu kenapa pembangkang? Kelantan je. Seluruh Malaysia ni yang lain semuanya satu grup yang lain. Pembangkang satu je. Kelantan. Okey. Satu negeri je. Lepas tu naik. Lepas tu yang Sabah Sarawak pun dia buat parti dia sendiri macam mana. Faham tak? Sekarang ni dua negeri. Aku pun nak tergelak. Itu pun kau nak belagak dengan rakyat. Itu pun kau nak buat itu, nak buat ini, nak sekat itu, nak sekat. Apa benda korang ni? Kau kata kau orang politik. Betul tak guys? Saya cakap direct sebab kita tak ada kepentingan. Kita cuma fikir. Okay. Pandangan tuan tentang Balabak dan Sabah. Biarlah. Hal Sabah tu dah lama dah pun. Biarlah. Tak ke mana pun. Benda tu. Banyaknya dia orang buat, kata orang,
menyedapkan cerita. Okay, biar aja. Oh. Tuan, saya tak faham lah kerana ada Melayu, dia orang tak suka Islam. Nampak macam mana? Itu nama dia liberal. Sekejap. Negara orang. Apa khasiat amal cuka kurma tu, tuan? Saya lebih suka cuka kurma ni daripada apple cider vinegar. Tuan, kenapa dia nak guna GST balik? Entah. Itu kalau korang, saya tak tahulah. Tapi saya percaya geng-geng cyber trooper akan kumpul balik apa yang dia pernah kutuk tentang GST ni. Lama puluh-puluh tahun dia kutuk. Aku rasa 2-3 hari ni korang akan jumpa lah banyak video-video tentang video-video lama. Kan? Geng-geng bangkang ni kutuk pasal GST. Kutuk macam nak gila sampai buat perhimpunan lah segala-galanya. Sekarang, macam mana cerita? Kan? So, biarlah kita layan je. Tinggal berapa bulan je pun kerajaan ni. Alah, tak lama pun. Tuan, Aura Taufik, betul ke ada hantu air hitam gerak-gerak? Oh. Tuan, ada join event-event lagi ke area selatan lah ke? Tak ada bang. Tak ada. Saya tidak ada apa-apa lagi lah. Tak ada apa-apa event. Korang sedar tak guys? Sekarang dah tak banyak tau. Sudah tak banyak food festival. Korang sedar tak? Okay. Apa wife? Bukan wife. Message. Ni pasal kopi handsome. Saya order tambah lagi 1,000. Laju betul lah kopi handsome korang beli. Saya bagi tahu kat kilang, prepare siap-siap hari Ahad hantar. Laju, saya baru order 3,000 kotak. Tahu-tahu tadi kira lama, tinggal 500. Korang buat apa kopi handsome? Korang mandi ke apa? Ke korang jual balik? Saya pun tak tahu. Laju betul. Nak bohong apa ni Nampak? Order. Ya, dah jalan pagi tadi, Ahad atau Isnin insyaAllah boleh hantar. Betul lah. Kopi handsome. Food festival Terengganu banyak. Masalah dekat Terengganu ni banyak scammer yang buat event-event. Food festival kurangkan event tuan. Kos bahan api tinggi. Lagi-lagi kau nak pakai genset. Oh. Okay. Sekarang kat Meru Ipoh ada expo produk-produk baru. Oh. Sale kopi handsome dengan Bravo mana lagi laju tuan? Sama. Dia sama. Kopi handsome sebab sudah terjual 5 tahun. Dah 5 tahun dah terjual 300,000 kotak dah. Jadi orang dah ada pembeli, dah ada orang yang mengamalkan dia dah. Kan? So benda tu dah berjalan dah orang nak beli dah. Dan diorang pun tahu bila nak beli, harga yang murah-murah dan dapat. Kopi Bravo baru diperkenalkan baru berapa bulan, baru 3 bulan. Kan? Tapi dia sedang catch up tengah laju dengan Kopi Bravo. Ada, Kopi Bravo pun dah mula ada peminat dia. Modal besar ke trip Sabah tuan? Okay guys, saya nak tanya korang. Kalau 1,800, tanya korang. Seorang 1,800 naik mas daripada KLIA, naik mas bukan Asia, naik mas KLIA ke Tawau, sampai kat Tawau ada pula van ambil dengan barang kita, van kemas aircon bersih, bawa ke Sempurna. Sampai kat Sempurna, tidur hotel pula bukan hotel biasa-biasa macam saya dapat Seafest itu, hotel masih okey. Tidur dulu kat hotel, rehat dulu, hari bergerak. Kan? Besok pagi terus naik, ada boat datang ambil, bawa pergi buat snorkeling trip. Snorkeling lah, highland hopping lah, beberapa pulau lompat-lompat. Sampai lewat petang, penat. Siap dengan makan pun komplit. Okay, petang. Besok pula, berjalan lagi. Lusa, baru terbang balik. 1,800. Berbaloi ke tak baloi? Cuba korang fikir. Daripada Sempurna pula, nak pergi ke airport, semua dia hantar. Sebab itu saya recommend Awesome Travel. Sebab itu korang tengok, saya letak kat TikTok saya, kat video-video saya yang saya pergi Sempurna. Saya kalau suka sesuatu syarikat atau orang tak payah bayar saya sebab saya bayar sendiri. Aku bukan tak berduit. Alhamdulillah, Allah dah bagi saya rezeki yang banyak. Okay? Saya pergi, saya bayar.
Saya cakap dekat owner dia, aku tak nak sponsor, tak payah. Saya bukan minta sedekah. I want to support you. You business, I business. Awak orang business, saya pun orang business. Saya nak support awak. Kan? Saya nak support you. Tu, berapa kos kira? Bayar, cash. Jom, saya nak pergi. Bila saya suka sesuatu, saya punya style, bila saya suka sesuatu tu, saya sendiri akan recommendkan kepada orang. Saya sendiri, dia tak payah minta tuan nak buat rakyat. Tak payah. Aku tahu, aku suka kau. Saya akan bercerita dengan orang. Saya akan tag. Saya akan ceritakan kebaikan daripada orang. Orang kita, ya, budak Melayu. Kan? Cukup baik, muda, aktif, rajin, muda lagi. Dan pernah dapat ni, dia baru je beroperasi berapa? 3 tahun, 4 tahun 2021, 5 tahun. Dia dapat apa tau? Best travel agent in Malaysia. Kau boleh bayang tak bagus orang macam ni? Sebab itu saya kalau sesuatu benda tu saya tak berkenan, saya tak akan sebut dalam live. Saya tak akan tag. Korang tengok, saya tanya contohlah, adik baru ni saya pergi ke satu tempat kat luar negara. Ada tak saya sebut nama syarikat? Saya tak sebut. Sebab saya tahu kalau aku sebut ni, aku rasa banyak benda kelemahan yang saya nampak dan ada benda-benda yang saya tak suka. Jadi saya tak sebut. Malah saya tak tag pun. Ada saya tag. Ada saya sebut tak? Sampai sekarang, live sekarang baru saya tak sebut. Sebab saya tidak akan recommendkan orang syarikat yang saya sendiri tak puas hati. Faham? Sebab saya bukan sponsor, saya bayar full. Sama macam segi restoran. Saya tengok, sedap makanan ni. Saya sendiri akan buat video untuk restoran tu. Tak payah kau nak, tuan boleh, tak payah. Tapi kalau saya sendiri akan recommendkan. Okay? Contoh saya bagi tahu, baru ni saya parking kereta dekat MZ. Korang cari MZ MZ parking KLIA. MZ, budak muda, bagus. Okay? Saya tak bagi tahu pun saya nak pergi tu. Saya tahu-tahu saya tengok kat TikTok, saya sampai. Saya sampai saya message, saya nak parking boleh tak? Kan? Dia tak cam saya. Kan? Saya WhatsApp terus dia. Saya masuk, saya tengok, bagus ni, siap dengan berpagar, siap dengan CCTV, parking berbumbung, berbaris elok. Bagus budak ni. Kan? Toket dia tak tahu pun saya siapa. Lepas dia duduk mesej dengan saya, baru dia sedar, ini macam tuan hutan Cakap, ya saya dah parking dah. Okay. Saya dah bayar dah apa semua, baru dia sedar, dia tengok muka, ini tuan hutan saya bersenyum, ya saya. Sebab aku bukan nak engkau sponsor aku nak support kau sebab engkau bagus. Dan saya terangkan, balik daripada Sempurna, kereta tu ambil dekat KLIA, kereta staff dia ambil kat KLIA, bawa ke tempat parking yang dia ada tu. Saya cakap, bukan staff dia ambil, dia datang ambil, dia sendiri, owner sendiri datang ambil saya dekat KLIA. Saya cakap pada dia, sampai dekat tempat parking kejap lagi, rakam saya. Masukkan jadi konten. Kau tak payah bayar aku. Kalau influencer lain kau kena bayar ribu-ribu, tak payah, aku tak cari duit dengan tu. I want to support you. Abang nak support hang. Kan? Okey bang, okey. Rakam. Ada 4 video saya bagi. Kau rakam. Rakam yang pertama buat macam ni. Okey dah. Itu konten satu. Rakam yang kedua buat macam ni. Okey. Sebab itu saya tak pernah buat review berbayar. Dan saya dah bagi warning banyak kali. Jangan cuba. Sebab saya punya style senang. Bagus, aku cakap bagus. Tak bagus, no. Kalau aku kata makan tak sedap, sorry bang, tak sedap. Nak buat apa aku nak jaga hati kau? Sedangkan aku nak bina nama aku kat 10 tahun. Hanya kerana kau punya harga bayar aku RM200-300, aku nak jaga hati kau. No way. Betul tak? Air muka aku ni bukan harga RM200. Bukan harga RM2-3,000 pun. Okay? I'm a simple man. Sebab itu bila saya recommend sesuatu that is good, simple je. Serius, benda tu bagus. Saya puas hati. Ikut level saya puas hati. Simple. Okay? Contoh, kalau saya recommend ke orang, saya bagi tahu tuan. Kalau saya recommend ke orang, contoh, korang tengok, siapa yang duduk dekat sebelah saya. Bila saya buat, bukan podcast, bila saya buat live, sebelah saya, korang pun dah tahu, Datuk Rashid. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang saya pernah panggil duduk? Encik Camel. Sekarang Encik Camel meletup-letup nama dia. F-team tu. Kan? Tanya Datuk Rashid, ada tak saya minta duit dia? Tok, tak ada. Saya pergi mengajar pun tak ambil 1 sen tu.
Saya support lah. No. Duit minyak semua, it's okay. Saya malas nak ambil. You faham? Siapa lagi? Datuk Sri Suhaili, waktu orang fikir dia dah jatuh, saya naikkan dia balik. That is why. Okay? Alhamdulillah. Sebab itu saya beritahu, ini panjang dah aku boleh aku cakap ni. Tapi itulah, kalau sesuatu tu bagus, kalau saya recommend, that is good. Sepanjang saya tahu, that is good. Very good. Okay? Untuk apa kita nak bermuka-muka? Tak payah. Sebab tu aku tak boleh nak berpangkat tinggi-tinggi. Sebab itu aku tak boleh nak jadi menteri. Aku tak reti nak tu tak reti. Tak reti. Budi bahasa saya pandai. Tapi nak bermuka-muka aku tak pandai. Faham tak, geng? Nak berbudi bahasa, beradab sopan, saya boleh. Tapi nak bermuka-muka, aku tak reti. Tak payah. Straightforward je. Kan senang. Hidup ni simple bang. Tak payah pening-pening. Kita ni, betul tak guys? Sekarang ni banyak orang lupa tentang tu. Kita ni, sebab saya ni jadi macam ni sebab dulu saya bukan orang yang baik. Saya bukan orang yang baik. Hodoh perangai aku, attitude aku hodoh. Saya melalui zaman tu, zaman hitam, zaman bodoh, zaman bangang. Saya dah melalui zaman-zaman tu. Saya dah melalui dah. Okay. Jadi sedikit demi sedikit perjalanan hidup saya tu diubah. Kita duk minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang benar, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan lurus. Kita melimpang sana, nyimpang sana, lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang. Jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang kau beri rahmat atau kau sayang pada dia. Siapa dia orang yang Allah sayang? Beri rahmat. Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah, orang alim-alim ulama, orang-orang yang berjaya dalam hidup semua. Itu orang-orang yang Allah sayang. Dapatlah kita. Kan? Tak jadi macam diorang pun dapat serpih ikut jalan tu pun okey dah. Itulah doa dia setiap hari. Kita minta lah. So pelan-pelan, barulah kita boleh berubah. Banyak orang sekali lupa tentang akhlak. Okay? So itulah kita dia cara ringkas. Okay, tukar next topik. Waalaikumsalam. Tadi saya nampak macam balan pet-pet ada dalam ni lah. Mana balan pet-pet? Oh, dia ada. Salam tuan, apa betul untuk hilangkan darah gemuruh? Thank you tuan. Darah gemuruh ni, siapa yang dah amal, ni saya bagi luaran dulu. Dalaman cerita lain, saya bagi luaran dulu. Okay? Luaran dia, kita kena amal lah sikit. Teknik pernafasan. Ni darah gemuruh ni. Okay? Lepas tu cara mandi. Siapa dalam ni duk amal cara mandi yang saya ajar tu? Saya sejak umur 9 tahun sampai sekarang. Itulah cara saya mandi. Tadi pun saya mandi macam tu. Memang saya mandi macam tu. Yang saya mandi 7 kali selawat tu. Kan? 7 tempat tu. Okay? Itu salah satu kebaikan dia, insya-Allah mengurangkan anda punya panik, terkejut, darah gemuruh. Memang dia mengurang, kurang. Itu cara luaran. Okay? Cara dalaman dia boleh je, tak susah. Sebenarnya kita semua dah ada dah. Tapak tangan ni letak dekat ni. Lepas mayang tapak tangan kanan letak kat jantung. Kau darah gemuruh kan? Kau baca apa? Alam Nashrah. Sambil baca Alam Nashrah tu kau tepuk sikit kau punya ni, jantung ni. Pelan-pelan kau tepuk macam tu, pelan-pelan je. Kau tak nak tepuk tu diam pun tak apa. Okay? Alhamdulillah 5 tahun dah amal, alhamdulillah. Saya memang mandi tu, selawat dalam hati. Nah, selawat dalam hati. Kau dalam bilik air, selawat dalam hati lah. Okay? Dalam jamban, dalam bilik air, selawat dalam hati je. Tepuk kanan ke kiri, jantung belah kiri bang. Tepuk jantung. Lepas tu bila kita nak bercakap, kita nak berhadapan dengan siapa-siapa, kita nak hadap mesyuarat, kita nak buat presentation ke apa benda tu. Baca, macam saya sendiri pun sekarang, walaupun dah confident buat live, setiap kali buat live ataupun berhadapan dengan orang, saya akan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh, kita waktu zaman sekolah semua dah belajar dah benda tu.
Saya duk baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itulah doa dia yang paling baik untuk tenang hati, untuk lancar lidah, untuk gemuruh-gemuruh tu sejuk. Okey. Dapat satu ilmu malam ni, alhamdulillah. Pakat-pakat amal lah. Saya ni nak mati dalam keadaan aku tak ada apa dah. Saya ni ada ilmu dah besar ni sikit. Jadi saya dengan harapan saya bila saya mati, aku mati di tangan aku macam ni dah habis. Habis dah semua ilmu bagi dah. Semua ilmu apa semua bagi dah. Bagi dah kat orang. Saya tak nak mati bawa ilmu yang tak diberi pada orang ramai. Bagi. Okey? Okey, jom topik lain. Tadi pelik macam mana tadi topik Thailand. Lepas tu masuk topik malam ni banyak betul. Topik dia berlompat-lompat. Topik tu lepas tu jadi topik Thailand. Topik Thailand pula. Lepas tu topik makanan. Lepas tu topik makanan dia. Oi. Biasalah kita. Topik kaki ke atas. Lepas tu topik PRU. Topik PRU. Panjang topik PRU. Lepas tu topik, banyaklah. Melompat-lompat topik kita ni pula. Kan? Ni tiba-tiba topik ni pula. Okey. Lain. Okay? Cerita pasal hantu air. Topik trip Sabah. Topik trip Sabah. Okay. Tuan cerita sikit pasal kursus sniper instructor. Tak boleh cerita lah. Itu rahsia latihan. Itu rahsia negara, rahsia latihan. Okay. Cuma ringkas dia beritahu bila kursus yang lama 4 bulan 5 bulan macam nak mampus kursus tu siang malam tak ada Sabtu tak ada Ahad. Kau fikirlah kan tu selain macam-macam lah. Macam-macam. Okay. Lepas tu korang bayang tak kau pergi kursus sniper instructor yang hadir berkursus tu semua adalah qualified sniper. Semua ni dah terror dah sniper dah masing-masing nak dinaikkan taraf untuk menjadi penyelia sniper ataupun jurulatih sniper pula lah. Nak naik taraf satu taraf lagi kan. Saya ni kursus dulu pergi 10 orang 10 orang tu semua best student untuk siri-siri tu. Sebelum siri saya tu berapa tahun tak ada kursus sebab dia kumpulkan semua yang terbaik buat satu kursus untuk kursus jurulatih. Okay. Cik suka AWM ke? Dia sebenarnya macam begini sahabat. Apabila sampai ke satu tahap di mana jenis-jenis senjata bukan lagi menjadi masalah. Kau nak pakai Travelo ke, kau nak pakai Giant Chetek ke, kau nak pakai grup-grup daripada AK punya grup ke, kau nak pakai apa pun tak apa. Kalau kamu sudah sampai ke level sniper, dah sampai ke level jurulatih sniper, kamu bukan lagi memikir senjata apa tu. Tak. Kau boleh buat senjata tu apa pun jadi senjata sniper. Faham? Sebab kamu dah faham dah konsep dah tu, kamu dah mahir, dah jadi pakar di dalam perkara-perkara basic tu semua memang dah jadi mahir lah. Penerbangan peluru, penggunaan ini, angin itu semuanya. Jadi apa-apa senjata dengan apa peluru kau boleh gunakan. Tu cerita dia. Okay? Topik perang Selat Hormuz tu tuan masih lagi ke atau macam mana? Perang Hormuz? Tak. Iran, Amerika dah kalah tahu dah? Tahu tak Amerika dah kalah? Amerika dah kalah cuma dia takkan mengaku lah, mampu dia takkan mengaku tapi dia dah kalah. Yang terkini keluar daripada White House hari ni ke semalam. Dia kata bahawa mereka akan membuat sanction sekatan ekonomi besar-besaran. Tiba-tiba cakap sekatan ekonomi. Yang sebelum ni cakap nak kata serang lah, nak itulah, nak ini dah. Kenapa? Memang tak boleh. Diorang tak boleh serang. Okay? Amerika takkan serang Iran. Dia tahu mampus dia. Dia tak boleh. Dia tak mampu. Okay? Dia punya misil penangkis pun dah tinggal, stok dia pun dah jadi stok emergency dah. Dah tak ada. Okay? Rakyat dia sendiri kutuk dia sekarang. Seluruh rakyat dia kutuk dia, Trump ni.
Ini adalah masalahnya apabila masuk perang tapi tak tahu macam nak keluar dari perang tu macam mana. Okay? Itu je. Dia tak boleh. Lepas tu dia buat panggil gila. Mengisytiharkan bahawa Selat Hormuz merupakan salah satu daripada tanah air Amerika. Kau tahu tak Presiden cakap macam tu? Okay? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Yang best ni Iran balas balik. Iran balas ni. Akaun rasmi Iran ni balas balik. Dengan ini kami Iran mengisytiharkan bahawa wilayah California merupakan wilayah kami yang baru. Pandai, dia kenakan. Kau tahu tak? Iran gelakkan je. Satu dunia gelakkan sekarang. Gelakkan Amerika. Siapa ni? Dani, tuan masih di bawah pengawasan MKN ke? Ish. MKN tu apa? MKN, Majlis Keselamatan Negara. Tak adalah, tak siapa ambil peduli pun. Dah pencen, kau pandai-pandai lah nak hidup. Bini pun tak ambil peduli. Kan? Askar pun tak ambil peduli. Mati pilah. Tuan Hutan tu, Tuan Major Fitri dah pencen dah, 6 tahun dah. Tak siapa nak ambil peduli, kau pandai-pandai lah nak hidup. Kan? Bini, jangan kata askar. Kan? Tak ada, polis pun tak ambil peduli. Kan? Bini pun tak ambil peduli. Nasib baiklah masih ada seorang ambil peduli kat saya. Bini pun ambil peduli. Bini je lah tengok. Bini. Kan? Bini. Siapa-siapa lah ambil peduli lah macam tu lah. Beraninya bini-bini. Kenapa nak takut? Kenapa nak takut? Tuan pergi Dewan Selawat tadi. Dewan Selawat ke Malam Maulid? Malam Maulid tak? Malam Maulid saya ada dekat mana Malam Maulid? Bini tuan garang tak? Bini tuan garang tak? Bini yang mana? Biskut kering. Bini yang mana? Tapi setahu saya lah kan. Tak ada bini yang tak garang. Dia cuma style garang dia berlainan. Ada style garang dia cara merajuk. Ada style garang dia jenis tak nak masak dengan kita. Ada style garang dia pulau kita senyap-senyap. Ada style garang dia tak nak bersama dengan kita lama. Ada style garang dia tembak kita depan-depannya. Ada style garang tahu-tahu kau meninggal esok. Ada style garang pula tahu-tahu ada racun dekat keliling ni. Mungkin. So tak ada, setahu saya tak ada lagi bini yang tak garang. Semua bini garang. Lawa batu cincin. Yelah. Tak payah spam komen. Okay. Biar betul tuan dah tambah biji seorang lagi ke? Saya tak layak ke? Saya dah bercakap tentang ni sejak 2016 lagi. Siapa yang dah ikut saya dalam Facebook sampai ke saya tak layak ke? Saya bukan kali pertama saya menceritakan perkara ni. Betul tak? Betul tak? Bini tuan dah lawa tu. Iyalah, bini saya kanan lawa, kiri pun lawa. Depan pun lawa, belakang pun lawa. Semua lawa. Betul tak? Takkanlah saya bodoh. Bini lawa, lepas tu ambil yang tak. Tak mana boleh. Dia mesti ada. Laki kepala botak tak apa. Lelaki kepala botak, kulit gelap, bercala-cala tak apa. Itu laki. Kita jantan. Nah, yang penting, minumlah kopi Bravo. Produk Tuan Hutan yang terkini, produk yang ke-41. Kan? Ini minuman khas untuk lelaki. Nampak tu? Dia boleh tembak. Minum kopi Bravo. Okay? Bini seorang pun tak boleh jaga, minum kopi Bravo. Kopi Handsome pun ada nak saya ambil kopi Handsome. Founder produk kan mestilah letak iklan. Bini saya dah jeling saya tuan. Nelson, bini jeling, kau jangan buat apa-apa. Kau pura-pura mati je. Bini jeling, kau pura-pura mati. Kau jangan banyak apa. Orang perempuan, bila dia marah kat kita, dia popek-popek, kau jangan cakap apa-apa. Kau dengar. Kau jangan tembak. Tidak ada lagi dalam pertandingan lelaki menang dengan perempuan. Kalau bab bercakap, kau relax dulu. Walaupun dia tak betul, kau relax. Macam tu. Okay. Lepas tu kejap lagi besok ke petang lagi ke pagi besok ke waktu kau tengah bawa kereta berjalan, kau masuk balik topik tadi. Yang semalam tu yang Tuan Fitri cakap tu kan, ni kata
abang rasa pendapat abang macam ni. Waktu tu baru kau selit. Kau jangan waktu dia buka topik, kau jahanam bang. Okay? Kalau diam lagi sakit hati, orang perempuan, sakit hati korang sekejap, 5 minit je. Kan? Sakit hati laki ni yang lama. Awak kenapa diam? Jadi, jangan, laki kau jangan balas. Kau balas, dia akan jadi satu topik baru. Ingat, ni ada satu topik. Perempuan tu tengah bercakap. Laki kau jangan balas. Kalau kau balas, dia akan tiba-tiba jadi 2 topik. Okay? Habiskan topik tu dulu. Satu persatu. Laki kena cool. Okay? Fakta buat. Orang perempuan bising ada ampun lagi, kalau diam tu risau. Betul guys, ya tu betul. Percaya cakap saya, orang perempuan selagi dia bercakap, dia sayang kat kau. Orang perempuan bila dia dah tak bercakap dengan kau, dia bagi silent treatment kat kau sebagai lelaki kena seram. Aku 2 bini lah bang. 2 kali kahwin lah bang. Aku dah masak lah. Okay? Betul. Itu belum cakap lagi tentang pertunangan yang dulu, girlfriend yang dulu. Itu malah nak cakap. Berapa ramainya banyaknya pengalaman saya ni membuktikan benda yang sama. Orang perempuan, kalau dia bercakap, dia okey. Dia senyap, kau mampus. Dia senyap, kau mati bang. Kau laki, kau mati berdiri nanti. Biarlah dia bercakap. Sekurang-kurangnya habis. Dalam hati dia, mulut dia habis. Keluar. Habis. Kecuali kau dah melampau sangat, kau mulut tu jaga sikit. Kau laki jangan juga. Saya macam tu kan. Saya kan tapi kadang-kadang orang perempuan kan, dia bercakap tu, dia tiba-tiba dia cross the line tu. Dia cross. Kita dah pesan lah, jangan cross line ni. Kan? Tapi dia cross kita, yang tu jangan. Waktu aku diam balik. Itu je orang lelaki. Okay? Relax tu. Tuan, tentera di bawah agung tak perlu ada menhan menteri pertahanan, cukup sekadar majlis raja-raja sebab setiap raja ada kor. Kalau ikut logik kita, ya. Tapi masalahnya, kita ada dalam tentera ni dah ada 2. Satu kementerian, satu tentera. Kementerian ni yang orang awam lah, apa semua, SUB lah, segala macam ni. Orang awam yang bekerja dalam ni. Kan? Lepas tu nak bawa kepada tu, dia perlukan menteri juga untuk bawa kepada parlimen lah, apa semua ni. Sebab itu memang sistem negara kita tau. Sistem negara kita. Kecuali lah, Agung declare. Yang di-Pertuan Agung declare bahawa Menteri Pertahanan, dia juga Menteri Pertahanan. Okay? Macam Brunei. Sultan Brunei adalah Sultan. Sultan Brunei, Raja Ketua Negara, dia juga lah Menteri Pertahanan, dia juga lah Menteri Kewangan. Faham tak? Dia kena macam tu. Okey tuan, info diterima. Itulah. Betul tak Nelson? Lepas saya cakap itu, bini kau kat sebelah mesti kata, betul. Nelson, kau dengar baik tu? Mesti lah. Betul tak Nelson? Bini kau kat sebelah mesti buat macam ni. Kau dengar baik tu? Itu Tuan Fitli sudah cakap. Kau dengar bah? Ataupun dia senyap je. Dia senyum. Orang perempuan ni ada 2. Satu dia beletik, satu lagi dia. Terus dia buat air. Dia letak depan kau. Layanlah Tuan Fitri punya layan. Dia antara 2 je. Aduh, mampus kau orang malam-malam dengan saya. Saya tak boleh lama-lama lah guys. Besok pagi saya nak pergi hospital. Okay. Tadi pun saya pergi hospital bawa ayah saya. Kan, untuk dia punya ni. Dah besok pun pagi-pagi nak kena bawa mak pergi hospital pula. Dia punya proses dialisis saya seminggu 3 kali lah di hospital. Untuk mak saja, ayah cerita lain. Saya nak kena tu. Itulah. Kalau korang nak tanya saya, Tuan macam mana hidup Tuan, ingat ni je. Jaga ibu, bapa, guru. Jika kau mahu rezekimu seperti raja-raja, layanlah ibumu dan ayahmu seperti raja-raja. Setakat yang kamu mampu.
saudara-saudari, sejak saya dengar ceramah Ustaz Abdul Somad tu tentang perkara tu 6 tahun yang lepas, saya buat benda tu. Alhamdulillah, di sinilah saya berdiri sekarang. Okay. Itu ilmu yang paling mahal pada malam ni. Itulah ilmu dia. Okay. Okay guys, saya nak end live sebab besok pagi memang pukul 7 lebih nak kena bawa mak dah. Kan, lepas tu kalau korang nak tengok live saya, selalunya saya hantar mak, lepas tu saya lepak dalam kereta, saya buat live dalam kereta. Okay. Mak ayah saya dah tak ada tuan, saya yatim piatu. Rapatkah hubungan adik-beradik? Mak ayah dah meninggal bukan menentukan bahawa kita ni tetap tak payah berkhidmat dengan mak ayah. Banyak cara untuk berkhidmat pada mak dan ayah walaupun dia dah meninggal. Betul tak? Bukan setakat doa, kita boleh bersedekah bagi pihak dia. Kita boleh tu, boleh banyak. Okay guys, kita jumpa lagi nah. Salam pada keluarga, salam pada kawan-kawan. Terlebih terkurang bercakap tadi, minta maaf. Dan kalau ada manfaat dalam live ni, semoga manfaat tu disebarkan pada orang ramai. Kalau ada benda-benda yang saya cakap pedas-pedas tadi, memang aku cakap direct je. Kan? Itu je. Kan? Semoga ada perubahan lah, ada kebaikan kepada negara kita sayang ni dan juga pada diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.